Hai, apa khabar semua murid-murid tahun 4? Pada minggu ini kita akan lanjutkan lagi pelajaran kita dalam unit 8, bahan dan standard kandungan 8.2, sifat bahan. Okey, kita refleksi sikit apa yang anda telah pelajari dan apa yang anda akan pelajari pada minggu ini. Okey, anda telah mempelajari tentang 4 sumber asas bahan, iaitu tumbuh-tumbuhan, haiwan, batuan dan juga petroleum. Saya beri contoh satu ya. Contoh objeknya adalah kerusi kayu. Kerusi kayu diperbuat daripada bahannya adalah kayu dan sumber asasnya adalah tumbuh-tumbuhan. Okey, kemudian awak juga telah belajar tentang 6 sifat bahan. Okey, seperti menyerap air dan kalis air, kebolehan penembusan cahaya dan juga sebagainya. Dan anda juga telah membina 6 jadual berkaitan dengan sifat bahan. Dan saya harap anda jelas dengan setiap eksperimen yang anda lakukan. Seterusnya, pada minggu ini anda akan belajar tentang pemilihan jenis bahan dan juga anda akan mereka cipta sebuah kereta mainan. Okey, jadi kita teruskan pada topik kita yang pertama iaitu pemilihan jenis bahan. Okey, tahukah anda setiap bahan yang diciptakan di sekeliling anda menggunakan pelbagai jenis bahan bagi memastikan penggunaannya adalah di tahap yang optimum. Kita boleh menggunakan sepenuhnya. Okey, saya beri contoh kuali. Okey, kuali ada kuali yang tempat untuk memasak itu dan juga ada pemegang kuali. Okey, dan bahan-bahan yang dihasilkan untuk kuali dan pemegang kuali adalah berlainan kerana fungsinya juga berlainan. Okey, kita tengok kuali diperbuat daripada logam, bahannya logam. Sumber asasnya adalah daripada batuan. Kerana apa kita menggunakan logam? Kerana logam merupakan konduktor haba yang baik. Okey, berbeza pula dengan pemegang kuali. Pemegang kuali di sini berasal daripada kayu, bahan kayu. Okey, kerana apa? Kerana kayu merupakan konduktor haba yang kurang baik. Jadi kalau kita pegang pemegang kuali, tak adalah kita merasa panas, okay, terutama ketika sedang masak. Terutama ketika ada haba di situ. Okay? Okay, seterusnya, ada objek yang kedua iaitu cermin mata. Cermin mata juga diperbuat daripada pelbagai objek, pelbagai bahan. Okey, kita tengok yang pertama, cermin. Cermin diperbuat daripada bahannya tanih ataupun pasir. Kerana apa kita menggunakan tanih ataupun pasir? Okey, kerana sifatnya, iaitu kebolehan penembusan cahayanya. Okey, bayangkan kalau cermin mata, tapi cerminnya diperbuat daripada kayu. Kita tak boleh melihat objek di hadapan kita. Tak boleh kita gunakan dengan sebaiknya. Okey, kemudian kita pergi kepada bingkai. Bingkai pula kadang-kadang diperbuat daripada plastik. Dan plastik berasal daripada sumber asasnya petroleum. Kerana apa kita gunakan plastik? Kerana plastik lebih ringan, terapung dan juga kalis air. Yes, ada banyak lagi kebaikan-kebaikannya. Okey, seterusnya pada tugasan awak minggu ini, tugasan 1, awak dikehendaki untuk melukis sebuah kereta, kemudian memilih 3 jenis alat. Okey, sama ada bumbung ataupun pintu kereta pun boleh, tayar ataupun cermin. Okey, namakan alat tersebut, kemudian nyatakan sumber asasnya, nyatakan bahannya dan sifat bahannya apa. Contohnya kalau awak namakan cermin. Okey, cermin hadapan kereta. Sumber asasnya adalah batuan. Okey, bahannya adalah logam ataupun tanih. Okey, dan sifat bahannya adalah kebolehan penembusan cahaya. Okey, begitu juga pilih dua yang lain. Okey, tayar bagaimana pula. Okey, kemudian juga awak akan buat rumah. Ada dua, kereta dan rumah. Okey, pilih juga 3 jenis alat, 3 alat. Okey, dan nyatakan sumber asas, bahan dan juga sifat bahannya. Itu tugasan yang pertama. Tugasan yang kedua, anda dikehendaki mereka cipta. Okey, reka cipta ini boleh rujuk muka surat 151. Tugasan kedua awak salin saja tajuk, aplikasi sifat bahan, nombor 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C dan D. Kemudian pada waktu cuti sekolah nanti, kumpulkan bahan-bahan ini dan bina sebuah kereta mainan. Okey, sekian saja untuk video kali ini. Terima kasih dan selamat mencuba untuk membina kereta mainan.